Bila kita dah bersihkan semua, kita dah buang barang dia, kita nampak tau dalam apa tu diorang cakap nota-nota dia. Ya, dia cakap betapa dia rindu dengan suami dia. Betapa macam dia sayang suami dia, and then dia regret, Kita nampak macam, you tahu macam every Valentine tu diorang akan kasih each other surat. Kita nampak every Chinese New Year tu diorang akan send each, even though diorang satu rumah, diorang akan share. That means kita can show how loving the couple is. Then after the passing of your husband tu kan, selepas kematian tu, menyusun pula isteri dia pula, pasal betul-betul sayang sampai dia pun pergilah. Jadi kita, from apa yang kita belajar tu, macam kita punya love towards kita punya pasangan tu is everlasting. Kita nak kena belajar untuk mensyukuri kita punya pasangan. Kita no doubt lah, kadang kita pasangan kita akan sentiasa bertekak, pasal kita dah biasa nampak pasangan kita, kita rasa macam dia macam indah tak indah. Kita more to rasa macam kita dah impress outsider rather than kita punya spouse. Betul tak? Tapi sebetul-betulnya kita nak kena impress kita punya spouse, pasal kita punya love tu kita nak kena sentiasa recreate. Kita tak boleh kasih rasa cinta kita kat isteri kita mati macam gitu je.